datang ke laman interaktif tahun 6 tumbuhan dan penanaman. Ini merupakan Google Site yang telah saya hasilkan. Mari kita rujuk di mana? Muka surat utama. Saya sediakan selamat datang kepada murid-murid ke laman pembelajaran interaktif Cikgu Hanan. Seterusnya saya ada membuat sapaan kepada murid-murid untuk menunjukkan murid-murid sentiasa bersedia untuk belajar. Kemudian dimulakan dengan doa sebelum belajar. Diterangkan juga tentang gabung jalin di antara dua subjek, iaitu pendidikan sains, sosial dan alam sekitar dan kemahiran hidup asas. Seterusnya kita juga menerangkan tentang SK iaitu standard kandungan dan SP iaitu standard pembelajaran bagi kedua-dua subjek yang telah digabung jalin. Kemudian saya juga telah menyediakan objektif bagi dua kumpulan, iaitu kumpulan pertama alfa bagi murid kefungsian tinggi dan kumpulan beta untuk murid kefungsian rendah, untuk mereka capai dengan mereka mengaplikasikan Google Site ini. Seterusnya kita akan mengambil kehadiran dahulu dan kata-kata kepada murid-murid. Seterusnya kita akan pergi kepada reka bentuk pengajaran. Okey, reka bentuk pengajaran ini saya telah tampilkan sekali dengan model Azure yang telah saya hasilkan, iaitu merupakan satu rancangan pengajaran harian murid dalam satu sesi pengajaran. Seterusnya kita juga ada meletakkan di SKP pendidikan khas, iaitu subjek PISAS dan subjek kemahiran hidup. Seterusnya saya juga tampilkan buku teks kedua-dua subjek juga dan buku aktiviti bagi subjek PISAS sahaja. Kemudian kita pergi kepada laman seterusnya, iaitu laman kehadiran. Murid-murid boleh meletakkan kehadiran mereka di sini apabila mereka menggunakan Google Site ini. Kemudian nama-nama mereka akan tampil di sebelah ini. Okey. Saya juga ada menyediakan tahniah Hero Petani mahu mulakan misi. Jom murid-murid. Jadi mereka akan mulakan misi, klik Hero Petani di bawah. So murid akan klik di sini dan misi mereka akan bermula. Okey, baiklah. Jadi di laman Hero Petani, adakah mereka murid semua sudah bersedia? Okey, jadi lengkapkan semua misi. Hero Petani sedia membantu murid-murid. Jadi murid akan mulakan dengan misi pertama dahulu. Okey, bagi misi pertama iaitu sesat di pasar. Arahan tugasan, murid diminta mencerap video YouTube yang telah ditampilkan. Okey, murid bolehlah melaksanakan subangsaran kad imbasan yang telah disediakan. Okey, kemudian murid akan pergi ke misi 2 iaitu lagu tanaman. Okey, dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu alfa dan beta. Murid perlu melengkapkan tugasan mereka iaitu melalui audio. Misi ketiga, kepentingan sayuran. Murid menjalankan aktiviti mengikut kumpulan mereka iaitu alfa dan beta juga. Ditampilkan juga bahan interaktif seperti video YouTube, aplikasi Gymkit, lembaran kerja, Google Slide, aplikasi Miro. Seterusnya misi terakhir sekali itu berlakon bersama-sama. Jadi murid diminta berlakon dan bahan-bahan juga turut disediakan. Jadi murid berlakon mengikut kumpulan mereka iaitu alfa. Okey, saya juga sediakan aplikasi Canva itu latar belakang dan Google Slide untuk mereka menyatakan refleksi. Baik, seterusnya bagi kumpulan beta juga sama. Seterusnya apabila Hero Petani sudah berjaya, okey, jadi mereka akan kembali semula di sini dan mereka perlu meletakkan refleksi tajuk tumbuhan dan penanaman yang mereka telah pelajari. Kemudian kita ada juga di bahagian uji minda. Uji minda ini merupakan bahagian di mana murid menjawab soalan ringkas daripada apa yang telah mereka belajar untuk menunjukkan tahap kefahaman murid-murid. Okey, seterusnya kita ada juga di bahagian perkongsian maklumat dan maklum balas, iaitu saya akan berkongsikan Google Site ini bersama rakan-rakan di media sosial. Seterusnya profil kita. Okey, jadi kita berbalik kepada menu asal. Okey, itu saja.